Allahu la ilaha illa wal hayy, hayyul qayyum. Dia mula dengan hayat dulu. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ismul a'zam. Nama-nama Allah yang teragung tu. Zikir la ilaha anta belakang. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Baca 1000. Setiap hari baca buat 1000 buat 1000. Muka surat 241 panggilan bawah sekali. Dan sungguh telah lalu sebutnya. Ini huraian lanjut daripada panggilan yang di tengah. Bermula kata musannif bahawa tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu hingga akhirnya. Sifat harus bagi Allah, harus pada Allah. Wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, harus pada Allah. 3 kalimah kita faham. Wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, harus pada Allah. Itu baru kena. Jadi harus pada Allah, tidak wajib atas Allah berbuat sesuatu lah hingga akhirnya. Ya'ala kullu mungkinin aw tarku, mengadakan mungkin ataupun tidak. Ya, hidup mematikan. Sebab tu dia bunyi 2, yuhyi wa yumit. Ini huraian yang kata tadi ini, maka kita baca sekarang lah. Dan sungguhnya telah lalu sebutnya membatalkan yang pertama pada katanya diambil daripadanya pula tersuci Allah Ta'ala daripada aghrad hingga akhirnya. Ya. Dan bermula qarinah atas bahawasanya menghendaki ia akan khusus aghrad yang kembali atasnya Ta'ala itu, iaitu ifadah, sandaran kepada dhamir pada katanya kepada barang hasil ia akan gharadnya. Dan demikian lagi mengisyarat ia kepada membatalkan yang kedua dengan katanya dan diambil daripadanya pula bahawa tiada wajib berbuat sesuatu daripada mungkinan hingga akhirnya, dan barang yang mensarih dengan dia oleh musannif di atas syarahnya. Makna kata bila disebut kata Allah Ta'ala sebagai contoh yang kita faham di sini, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mungkin, mengadakan mungkin. Ini ditengok daripada sudut itulah makna. Jadi maknanya Allah bila menjadikan, contohnya bila Allah jadikan manusia, Allah bagi dia makan. Di situ kita nak faham kata apakah Allah terlemah pasal apa dia bagi jadi kita, dia kena bagi makan jadi macam tu lah. Macam kita ambil bayangan itu kepada kita sendiri manusia. Contohnya kita ternak binatang. Bila kita ternak binatang, kita kena bagi makan binatang tu. Itu kewajiban kita. Kalau kita tak bagi makan, dia jadi zalim, nampak tak? Jadi macam tu juga kalau kita tak disamakan itu kepada Allah. Kita tak sama demikian itu kepada Allah. Kalau kita menjadi manusia, kita pelihara binatang, bukan siapa sajalah, anak-anak kita lah khususan, ya. Bila kita bela, kita punya depa ni bawah kita, kita wajib kena bagi nafkah kat depa. Wajib bukan sunat wajib. Seorang ayah memberi nafkah kepada anak dia, memberi nafkah kepada isteri dia, ya, menyelamatkan dari segala macam angkara, memelihara mereka daripada segala macam kelemahan, daripada semacam kekurangan. Ini adalah kewajiban. Allah pula buat kita. Kita banding kepada Allah pula. Apakah Allah jadikan manusia dia kena bagi makan? Itu bahaya dia. Kalau kita bela binatang kena bagi makan, apakah Allah menjadikan kita Allah kena bagi makan kat kita? Ini yang dikehendaki. Tidak ada persamaan Allah dengan makhluk. Kerana Allah menjadikan kita, kebetulan dengan ihsan Allah juga memberi makan kepada kita. Boleh faham ya? Jadi adanya ihsan Allah, bukan suatu kewajiban. Tapi kita kalau bela binatang ataupun apa-apalah bawah kita, kewajiban atas kita. Itu beza nak apa tadi yang kata tadi ni gharat, yang kata bahasa kita pakai gharat dalam kalimah yang kita guna tadi ni, ya. Maknanya manusia, Allah SWT bila jadikan manusia bahkan lebih daripada apa yang kita bagi tanggungan kepada manusia sendiri. Allah jadikan manusia ni bukan kata sekadar menjadikan manusia, juga menjadikan segala kemudahan, segala kelengkapan bagi manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia. Ini kelebihannya Allah. Jadi apa yang Allah buat tadi itu bukan kewajiban. Itu kita panggil sebagai aghrad. Ya, itu disebut sebagai aghrad. Yang kata aghrad ni dia merupakan sebagai suatu ihsan saja Allah kepada kita. Sebab ada lagi makhluk yang lebih ramai daripada kita, Tuhan tak beri makan, malaikat.
Yang Allah buat malaikat. Malaikat ni makhluk Allah yang paling ramai daripada semua makhluk yang Allah Ta'ala buat. Malaikatlah nombor satu, paling ramai. Sebilang-bilang titisan air hujan tu. Begitu ramainya malaikat ni. Sebilang-bilang titisan air hujan tu. Macam tu punya ramai para malaikat. Allah tak bagi makan, Allah tak bagi tempat kediaman, Allah tak bagi kemudahan kat ibadah seperti diberi kepada manusia. Di sini kita kena faham bahawasanya macam tu juga bila Allah bagi kepada manusia, itu merupakan sebagai satu agharat, bukan sebagai satu agharat, satu kelemahan, tapi merupakan sebagai satu ihsan Allah kepada kita. Bila Allah ihsan kepada kita, kita juga diwajibkan berlaku ihsan. Nampak tak? Ini yang kita dengan kata tadi ini yang disebut oleh musannif sebagai karinahnya baik. Dan lagi katanya izlau wajaba, hingga akhirnya itu isyarat dengan demikian itu kepada istana'yun qiyasun, bermula aturan seperti demikian itu jikalau wajib adalah Ta'ala suatu daripadanya, saya Allah Ta'ala itu berkehendak kepada demikian suatu itu supaya sempurna ya dengan dia, tetapi kehendak itu batal, dan apa yang batal berkehendak dan saya tidak wajib menjadikan sesuatu daripada mungkin itu, dan sabit lawannya iaitu tiada wajib berbuat mungkin iaitu yang dituntut. Dan lagi bermula Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai kesempurnaan Allah, zat yang maha sempurna, di mana akhirnya jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia ini seperti yang kita sebut pada awal tadilah, iaitu hanya semata-mata diberikan Allah Ta'ala sebagai kelengkapan menunjuk kepada kesempurnaan Allah. Satu barang yang dibuat satu orang, katalah seorang satu mereka, dia mereka satu alat dia kena reka alat tu dengan sempurna. Contohnya kita kereta lah, buat kereta bila kita buat kereta ni, kita kena bagi lengkap semua perkara yang ada kaitan dengan keselamatan pemandu dia, termasuk penumpang dia, termasuk kenderaan itu sendiri, termasuk perkara-perkara yang melibatkan dengan jalanan. Itu kita sempurna, tapi tak sempurna jugalah. Manusia tak boleh buat macam itu sempurna, tak dia bagi kesempurnaan 100%. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dengan kelengkapan kesempurnaan, disebut ahsanu takwim. Hatta jari-jari kita sendiri Tuhan buat, jari 5 jari ni Allah Ta'ala sebut dalam suatu kiamah. Jari ni Tuhan sebut dalam suatu kiamah, di mana jari jemari ni Tuhan buat tadi ni mempunyai fungsi yang cukup luas, meliputi pelbagai tujuan, sebab, karinah, alasan. Itulah kelengkapan jari, baru jari, tak untuk lain lagi kesemua yang Allah buat tadi ini mendahirkan kepujian kepada Allah, bukan sebagai satu tanggungjawab. Mendahirkan satu kenyataan bahawa Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha hakim. Jangan kata kepada Allah tu berkewajiban, macam kita sebut tadi tidak ada kewajiban atas Allah menjadikan mungkin atau menidakkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi jadi itu sebagai suatu kiasan saja kepada kita, untuk kita mengambil iktibar bahawa Allah mendahirkan sifat hakimnya. Ini ada sebut dalam surah At-Tin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Tuhan tanya, alaysa, adakah mana-mana lagi yang lain daripada Allah, hakim yang lebih baik, yang lebih bijak, yang lebih sempurna daripada Allah? Bila tanya alaysa, kita kena jawab. Bila kita jumpa dalam Quran ayat-ayat yang bunyi alaysa, kita akan jawab. Kita akan jawab. Tuan tanya, alaysa, adakah tidaknya? Jadi bila kita baca surah Tin, di penghujung ayat, bila imamkan kita baca, atau imam baca kita tak baca, kita dengar, kita sunat jawab. Alaysa Allahu bi'ahkamin hakim, bala, kita kata belakang, bala wa ana ala dhalika minasyahidin, kita jawab begitu, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Paling tidak bala cukup. Saya kata benar, bala bahkan pun cukuplah. Jangan tak jawab sebab Tuhan tanya. Imam pun kena baca, makmum pun kena baca. Nampak surah Tin. Ada lagi dalam suratul Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, ayat penghabis suratul Qiyamah. Itu pun kita kena jawab juga. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita baca dulu tu, pahala dia turun, mencurah-curah macam kita. Itu di antara sedikit
bab qiraah, ilmu dia lah kita kena ada. Baik, sambung. Bermula Maha Suci Allah Ta'ala daripada gharat, iaitu satu dan tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat suatu daripada segala mungkinat, dan meninggalkan dia satu pula, jadi dua, dan lawan bagi dua itu pula, maka jadi empat. Sifat istighna. Ni masuk bab sifat istighna, sifat kaya. Ya, kaya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak wajib istighna, iaitu harus Maha Suci daripada mengambil faedah, tiada wajib mencipta alam, dan tiada beri bekas makhluk dengan tabiat. Dia ada tiga itu. Yang kita baca tu ada tiga. Itulah Allah. Yang kata Allah tu kaya, antaranya kata Allah tu kaya, macam mana kita tanda kaya, bukti kaya dia tak ambil faedah. Orang kaya banyak ambil faedah lah. Orang kaya kena ambil faedah, tak ambil faedah tak kaya. Dia tak? Itu manusia ya. Dia kena ambil faedah. Apa dia buat pun nak ambil faedah. Mana boleh kita ada kaya? Dia fakir lah. Yang berhajat ni kita panggil fakir, bukan kaya. Allah tidak. Allah berbuat sesuatu, Allah tidak mengambil faedah. Ini yang kita baca, tadi ni ya. Maha suci Allah daripada gharat. Yang ini tidak wajib Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggalkan dia. Ini makna kata dipahami secara langsung. Allah bersifat dengan iftikar, kita berhajat, makhluk berhajat kepada Allah. Iftikar ni makna kata alam ni seluruhnya adalah baru, bukan qadim. Bila baru dia kena takbir, bukan alam ni yang mentakbir. Alam tu kena takbir, ditakbir oleh Allah, maka dia adalah lemah, maka yang mentakbir dia itu adalah kaya. Kedua, alam langit bumi apa juga makhluk tidak boleh memberi bekas, ya, sebab dia makhluk. Tuhan buat dia macam mana bagi bekas? Allah yang buat kita, macam mana kita nak bagi bekas? Kalau kita sendiri tanpa pencipta yang lain daripada kita, boleh lah. Tapi kita sendiri dibuat oleh Allah, cipta oleh Allah, maka yang berbekas itu Allah, bukan kita. Ya, boleh ya. Itu kata tadi ni yang masuk dalam Subhanahu Wa Ta'ala tadi, ya, bahawa alam ni suruh, lawan dia alam ni qadim. Dia lawan, dia beri bekas, lawan dia beri bekas. Macam kita kata istighna tadi, Maha suci Allah daripada mengambil faedah, lawan dia mengambil faedah. Yang kedua, tiada wajib Allah Ta'ala mencipta alam. Tak wajib. Asal tidak ada alam ini, Allah mencipta jadi. Yang ketiga, tiada memberi bekas akan makhluk dengan tabiat dia. Itu yang dipahamkan dengan yang kata tadi ini, bahawa Allah tadi adalah Maha suci daripada gharat. Makna gharat tu nak kupas. Faham ya? Baik. Dan dihimpun ilmu kepada, maka dikata oleh musannif, tiada wajib Allah Ta'ala berbuat satu daripada segala, paragraf tengah tu. Ya. Tiada wajib Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada segala kemungkinan atau meninggalkan dia satu dua, jadi dua lawan dua, dan lawan bagi dua itu dua pula. Iaitu dua yang kita buat di bawah iftikar. Dua lawan dua ni, yang dua tu baharu alam. Yang kedua, ya, yang kedua tiada memberi bekas akan makhluk. Lawan dia dua lah. Bila kita baharu alam, lawan dia qadim. Mana boleh alam qadim? Allah hanya qadim. Lawan dia lagi memberi bekas. Pisau boleh potong, api boleh bakar, air boleh basah. Nampak tak? Ubat boleh sembuh. Ya, tidur boleh lena. Itu kacau nah. Nampak tak nak? Ini yang kata tadi, ini dua lawan dua tu. Ya. Dia segala mungkinat demikian dia satu pula, jadi dua lawan dia, bagi dua itu dua pula. Maka jadi empat. Dan dihimpunkan olehmu kepada 22 yang dahulu itu, maka jadilah perhimpunannya 26 akidah. 26 akidah. Ya. Okey lah. Baik. Dan dihimpun olehmu kepada 22 yang dahulu itu, maka jadi perhimpunannya itu 26 akidah, setengah daripada yang wajib dan setengah daripada yang mustahil dan setengah daripada yang harus seperti barang yang telah engkau mengetahui. Maka ini terkandung dalam istighna. Jadi maknanya kata kita ada semua 50 kaedah, 50 qawaidul iman. Macam mana pecahan dia? Istighna 28, sebelah lawan sebelah 22. Ya. 6 tadi je, 6 tu. 6 yang 3 tadi lah. Maha suci Allah mengambil faedah, tiada wajib cipta alam, dan tidak beri bekas. 3 lawan 3 jadi 6 lah. Jadi 22, sebelah dapat sebelah. Istighna sebelah kan? Ya. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Ya. 6, ya.
Kemudian 5 wujud, qidam, baqa, muqarrabul hamdani, qiyamuhu bi nafsih. 5 campur 6 11 campur 11 22. Jom kita 22. Ya, kita 22 je 26 macam mana? 22 je 28. 22 tu. Kemudian yang 3 lagi yang kita sebut tadi, Maha Suci Allah mengambil faedah. Kedua, tiada wajib Allah cipta alam. Yang ketiga, tiada beri bekas akan makhluk dengan tabiat. Lawan 3 jadi 6, maka istighraq jadi 28. 22 campur 6. Kemudian masuk pada iftikar. Mana kita baca iftikar pula. Wa amma iftiqaru kull ma siwahu ilahi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-haya wa umum al-qudrati wal iradah wal ilmi iz law intafa shay'un minha lamamkana an yujada shay' min al-hawadisi fala yaftakiru ilaihi shay' kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwah. Ya. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah Azza wa Jalla, maka iaitu mewajibkan dia bagi Allah Ta'ala akan hayat dan umum kudrat, iradat, ilmu dan hayat. 3 lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kerana jika ternapi suatu daripadanya saya tidak mungkin, tiada mungkin bahawa didapatkan suatu daripada segala yang baru, maka tidak berkehendak kepadanya oleh sesuatu. Betapa tidak berkehendak kepadanya oleh sesuatu, dan padahal Allah Ta'ala juga berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Iftikar ni maknanya sifat makhluk, bukan sifat Allah. Ya, iftikar ni maknanya kata menarik kepada berhajat, menarik kepada berkehendak, itu kita panggil iftikar. Ya. Kenapa manusia berhajat kepada Allah? Itu soalan yang paling mudah nak faham ni lah. Kerana Allah ada 4 sifat. 4 sifat Allah punya. Pasal tu kita berkehendak kepada dia. Kita berhendak, tiap-tiap makhluk berhajat berkehendak kepada Allah. Allahus Samad. Dan As-Samad tu kalau kita pecah balik, dia ada 4 sifat. Kerana Allah bersifat dengan 4 sifat, maka itu makhluk berhajat kepada Allah. Pertama, Allah bersifat kudrat. Di sini dia mula dengan hayat dulu. Kita ambil kudrat dulu, tak apa. Kudrat, ilmu, hayat. Di sini sebab hayat dulu. Kita kata hayat dulu. Hayat, kudrat, iradat, ilmu. Dia tak hayat dulu lah. Hidup. Kalau tak hidup macam mana nak ada yang lain? Dia bubuh hidup dulu. Betul lah. Tapi kalau kita baca kudrat dulu pun tak salah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Boleh berlaku lah. Jadi Allah tadi ini sebut nanti dia, nama kita baca ni, kalam yang kita baca tadi ini, maka memberi dalil bahawanya apabila Allah bersifat dengan 4 sifat tersebut, hayat, kudrat, ilmu, memberi erti bahawa seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Itu artinya iftikar. 4 sifat ini membawa kepada iftikar, berhajat makhluk kepada Allah. Itu artinya iftikar. Ya. Kataan fuqara, kita ni fuqara yang berhajat kepada antumul fuqara, kata Allah. Kamu adalah fakir berhajat kepada Allah. Ya, pening sikit lah. Tak apalah. Macam mana nak dia akan susun macam tu kan. Maka kata musannif, ya, ini masuk daripada musannif pada menyatakan barang yang masuk di bawah bahagi yang kedua yang mengandungi akan dia oleh makna ketuhanan dan tiada syak bahasanya wajib iftikar tiap-tiap barang yang lain kepadanya Jalla wa'az, melazimkan dia akan kudratnya dan barang yang disebut sertanya dengan jikalau ternapi suatu daripadanya, nescaya tidak dapat baginya mengadakan dan mengadakan sesuatu barang yang telah terdahulu. 4 sifat ni ada dalam nama Allah. La ilaha illallah dan Allah. 4 sifat. Tambah satu lagi wahdaniyat. Bila ada 4 sifat ni wahdaniyat lah. Asal Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Duduk dalam Allah. La ilaha illallah. Bila kita kata Allah dan Allah tu, kita kena faham, kita kena dalam Allah tu ada 4 sifat. 4 ni sifat saja ada pada Allah, makhluk tak ada. Makhluk hanya menyerupai, dia panggil sifat ma'ni. Sebab tu 4 sifat ni panggil sifat ma'ni, sebab ada kat makhluk juga. Tapi makhluk punya yang ada kat makhluk ni bersandar kepada Allah, lemah. Kudrat kita pun lemah, iradat kita pun lemah, ya. Ilmu kita pun lemah, hidup kita pun lemah, ya. Jadi 4 ni memberi makna bahawa Allah bersifat demikian, dipanggil sifat ma'ni. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Oleh kerana 4 sifat ni hanya ada pada Allah, Allah jugalah yang Maha Asa. Maka ada wahdaniyah, jadi 5. Itu faham di sinilah, ya. Termasuk daripada musannif menyatakan barang yang masuk di bawah bahagi yang kedua mengandungi akan dia oleh makna ketuhanan. Ini makna ketuhanan. Ya. Yang bersifat demikian sajalah, yang kata bersifat begitu saja, yang bersifat dengan ketuhanan. Maka yang lain daripadanya bukan Tuhan lah, makhluk. Itu yang bezanya. Yang kata makam Tuhan tu
Barang yang masuk di bawah yang kedua yang mengandungi akan dia oleh makna ketuhanan dan tidak syak bahasanya wajib iftikar, wajib berkendak, iftikar, berhajat. Tiap-tiap barang yang lain kepadanya jalla wa'az melazimkan ia akan kudrat. Dan barang yang disebutkan sertanya kerana jikalau ternapi suatu daripadanya, nescaya tiada dapat baginya mengadakan sahlah. Kalau tak ada sifat tu macam mana nak ada langit bumi? Termasuklah kita, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Allah juga. Ya. Kerana jikalau dia napi suatu benda yang tidak dapat baginya mengadakan dan menjadikan seperti barang yang telah terdahulu, maka tiada berkehendak kepada sesuatu daripadanya. Mustahil. Dan wajib bahawasanya ada kudrat iradat dan ilmu umum ta'alluq pada barang yang ta'alluq ia dengan dia. Hubung, ta'alluq ni hubung, dia ada hubungan, hubung kait, ya. Dan jika tiada, saya lazim bahawa tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Tetapi setengah, yang dia itu setengah barang yang ta'alluq dengan dia oleh kudrat dan iradat. Ya, maknanya tak dapat tidak dalam menjalankan kehidupan ini. Contohlah kita kata tadi ni, kita perbuatan ni, dalam perbuatan manusia ni, perbuatan kita ni ada dua. Itu yang kata tadi ada masuk kudrat iradat, ya, ada masuk juga kudrat iradat, ada masuk dalam perbuatan kita tu. Contohnya kita makan, minum ni sampai mana tuan-tuan? Sampai lepas rangkung mana? Sekat tu kan, masuk perut mana ada kerja kita lah. Lepas pada rangkung, kita tak ada kerja, dia tak terlibat dengan urusan ikhtiar tak ada. Ikhtiar menghazamkan makanan tak ada. Ikhtiar mencernakan makanan tak ada. Itu kerja Allah. Lepas pada balaghah ghain, lepas pada balaghah ghain ni kerja Allah, bukan kerja kita. Duduk tentang ghain ni masih kita lagi lah. Boleh telan, boleh kunyah, boleh gigit, boleh rasa, boleh komplain. Manis tak manis, sedap tak sedap. Dia lah nah. Itu perbuatan kita dekat tu kan. Itu kata tadi ada masuk Allah juga. Kena masuk Allah. Tak mana? Bila lepas daripada ghain. Jadi maka ada dua perbuatan. Pertama perbuatan ikhtiari kita. Kedua perbuatan ikhtirari Allah. Nampak? Boleh ya? Jadi kita terlibat dengan dua perbuatan. Kita bergerak berjalan hidup ni dengan dua perbuatan. Ya. Perlu kepada perbuatan Allah. Tak ada perbuatan Allah teruk kita. Ambil makanan lepas tak kumpul nak telan tak boleh. Tu dia. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Tak makan lah noh. Nah, tak ada erti makan lah. Noh, bawa makan lepas punya proses teruk sampai ke ghain, sampai ke belarah ghain, tak boleh telan. Habis ni. Kunyah, gigit kepak apa semua, tak boleh telan. Jadi apa? Abang tak? Tak ada makan. Sebab tu yang besar, yang paling penting bagi kita, bila masuk Allah dalam tu, masuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang nak menghazamkan, yang nak bagi yang kita rasa, nak bagi yang kita telan. Kemudian dia juga nak imun, nak hazamkan makanan tu, nak cerna makanan tu, nak jadi darah, nak jadi daging, nak jadi tulang. Ya, apa-apa pun lah. Itu kerja Allah. Sebab tu masuk perut, tak tahu lah. Doktor pun kena tipu. Dia lah, dia abang sakit perut. Doktor tak tahu, bagi cuti sehari. Dia belajar jauh England lah. Belajar 5-6 tahun nak ambil kedoktoran, kena tipu. Lepas masuk dalam perut, tak tahu lah. Dia lah, buat muka kerak sikit, jumpa doktor, saya sakit perut, doktor picit ni, aku bagi cuti kat sehari. Tu dia nak. Dia nak. Itu makna kata benda dalam perut ni kerja Allah. Kita baling satu benda yang nak turun pergi tu. Dia panggil inayah, bergolek nak pergi tu. Ya. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita ambil batu baling saja. Kekuatan baling tu. Nampak ya? Yang menyebabkan batu terbang. Ayat ni turun ketika Rasulullah melemparkan lembing kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia ancam nak bunuh Nabi. Nabi pun kata, aku akan bunuh orang juga. Nabi kata dia takut. Dia kata Nabi tak takut. Aku akan bunuh kamu ya Muhammad. Nabi tak takut. Tak ada nampak gerun. Nabi kata, aku berani bunuh kamu. Dan dia takut, tidak tak lena. Kalau Muhammad kata mesti jadi, dia kata, nampak lah. Kalau Muhammad kata apa mesti jadi. Walaupun dia kafir tak beriman. Nabi baling tombak, ambil pinjam lembing sahabat. Ramai lembing. Nabi baling cuma sipi kena sikit ya. Tergaris sikit ada telinga ya. Dia punya melupuk. Nampak tak? Akhirnya mati. Nabi susah dia. Allah.
Dia banci kata aku bunuh orang Allah. Nabi tak pernah bunuh manusia. Dalam kehidupan Rasulullah tak pernah, walaupun Nabi ikut peperangan, hampir 70 peperangan Nabi ikut, tapi Nabi tak bunuh orang. Tidak ada satu orang pun Nabi cedera ataupun Nabi bunuh. Cedera pun tak. Tu Nabi ikut ya, sahabat-sahabat dikawal Nabi keliling. Tak ada peluang dekat dengan Nabi. Sahabat dikeliling Nabi. Tapi hari itu Nabi balik lebih itu, cuma kena sikit sengerai sikit kat atas telinga dia punya melupuk pengambil dia mati. Nabi Usati turun ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Allah kata bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar. Tu dia nampak. Itu kita kata hidayah. Perbuatan inayah, perbuatan itrari, itu kerja Allah, bukan kerja makhluk. Jadi kita duk bali semua tu, benda yang kita bali tu, orang dia shortcut kan dalam pertandingan olahraga kan, duk baling bola besi. Baik ya. Kekuatan yang dia baling itu, kekuatan itu sendiri daripada Allah. Bola besi nak terbang tu, itu juga kerja Allah, bukan kerja tangan dia. Kalau kerja tangan dia tahulah jauh mana boleh pergi lah. Dia boleh tahu dah kerja tangan. Kalau kerja dia sendiri, dia boleh tahu dah jauh mana benda tu boleh pergi. Tapi dia sendiri tak boleh jamin jauh mana. Bila dia lebih, dia menang, dia pun sorak seronok. Nampak? Makna kata dia tahu ada anugerah datang daripada satu pihak lain. Ini yang kita nampak sini, yang kita tadi ni, yang kata musannif. Dan masuk di sini daripada sifat makni 4, iaitu qudrat, iradah, ilmu dan hayat, daripada segala lawazimnya, daripada sifat maknawiyah 4 itu kaunuhu hayyan dan qadir muridan dan aliman. Kerana di atas kata semua disebut-sebut musannif, dan wajib bahawa ada kudrat, iradat dan ilmunya umum takluk pada barang takluk ia dengan dia. Nampak tak? Dan jika tidak, saya lazim bahawa tiada berkendak kepada tiap-tiap barang yang lain daripada setengahnya. Itu setengah barang yang takluk dengan dia kudrat, iradat. Termasuk maksudnya kita baca tu. Di mana kita setiap perbuatan makhluk ni kena ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itulah yang memberi kesan, yang memberi bekas pada zahir. Nampak tak? Bukan perbuatan kita. Manusia tidak ada suatu pun perbuatan yang dia boleh buat daripada awal hingga akhir. Ya. Macam kita masak. Kita tak nak nasi ya, kita lepas beras yang masuk ya. Kita buah ayam, kita buah habis. Nampak ya? Nak masak tu, beras tu jadi nasi tu. Itu bukan kerja manusia. Nampak? Itu bukan kerja Allah. Ya, api tu nak bakar, kekuatan api yang nak bakar sehingga boleh masak, mendidih. Kekuatan api itu bukan kerja manusia. Nampak? Tak nampak banyak ya. Pekerjaan Allah begitu banyak dalam kehidupan kita. Maka tu kita kena mula dengan nama Allah. Sebab tu kita kena mula dengan semua pekerjaan kita bergerak, pekerjaan yang baik. Kita kena mula dengan nama Allah. Sunat, kita mula dengan nama Allah. Adab, kita mula dengan nama Allah. Wajib, kita kena mula dengan nama Allah. Dia ada 3 tu nak. Tu nak? Tu mahu tak dapat tidak. Maka dia kata musannif di sini yang kita baca tadilah, maka jumlahnya 9. Apa 9 tu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan. 8, wahdaniyat 1, 9. Nampak ya? Dan wahdaniyat. Nampak tak? Maka jumlahnya 9. Apabila wajib segala sifat dan saya mustahil lah segala lawannya itu 9 pula. Jadi 9 lawan 9 jadi 18. Nampak tak? Jadi sifat iftiqar dia 18. Siapa 18? 9 lawan 9. Apa yang 9 tu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ataupun kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu alimun, kaunu hayyan. Jadi ada 8. Sifat iftikar yang berhajat makhluk. Dengan sifat ini makhluk berhajat, itu panggil iftikar tu. Nampak tak? Dengan ada 8 sifat ini, makhluk wajib berhajat kepada Allah. Itu kita panggil iftikar. Ya. Menyelesaikan urusan fakir, itu iftikar. Menyempurnakan urusan fakir, itu iftikar. Ya. Melayan kehendak fakir, itu iftikar. Kerana Allah ada 8 sifat. Mustahil dia lawan, jadi 8. Jadi 8. Makna kata ya, 4 lawan 4. 8 lawan mana terjadi, tak dapat tidak. Tambah wadaniyat 9, jadi 9 kali 2, 18. Maka tu dia kata sifat fikar ni 18. Ada lagi tu 18 saja lah, tak lagi sebut. Dan apabila dihimpun 9 yang kedua kepada sebelah yang mustahil tadi, mengandungi dia akan istighna, dan saya semula segala mustahil yang menyebabkan dia oleh musannif. Istighna ada sebelah, iftikar ada 9, 20. Susah nak faham kan? Lawan 20 jadi 40. Ya.
Dan sungguhnya isyaratnya kepada yang harus pada barang yang terlalu daripada katanya dan diambil daripada pula bahawasanya tidak wajib Allah Ta'ala itu hingga akhirnya sempurna wajib bagi Allah Ta'ala mustahil dan harus ketahui oleh bahawasanya tak sembunyi bahawa wajib segala sifat furuk dia berwajib dirinya itu. Dan ketiga pada kalam musannif itu adalah dua dakwah. Yang pertama bahawasanya berkenaan oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya mewajibkan Allah Ta'ala bersifat dengan dirinya segala sifat. Masuk tu dah lagi. Dah dekat. Yang kita sebut tadi lah. Yang pertama bahawa berkendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya itu wajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dirinya segala sifat. Iaitu Allah Ta'ala yang pertama sekali Allah Ta'ala tadi harus kerana alam ni baharu. Alam ni baharu berkendak kepada yang membaharukan dia. Kita ni, perbuatan kita, gerak kita, dunia kita, makhluk-makhluk di bumi ini semuanya berkendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjalankan, menguruskan hidupnya. Berhajat selama tidaknya, maka tak dapat tidak alam langit bumi adalah baharu. Itu bukti kata langit bumi ni baharu, bukan qadim. Maka itu kita tak boleh sembah makhluk, tak boleh sembah kepada makhluk hebat panjang sekali pun, ayat hujan turun, membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jangan disembah ayat hujan. Sebab matahari menyinarkan cahaya kan wujud beberapa kebaikan manfaat kepada bumi dan juga tanam-tanaman, jangan disembah matahari. Tidak. Ini yang salah tu. Sebab tu bila manusia ni dia tidak macam dalam ajaran satu dia ajaran dalam mazhab Katolik. Depa pun ada mazhab juga. Depa sembah kepada burung. Depa berterima kasih kepada burung. Burung kononnya depa tanam gandum lah. Tanam gandum, buka ladang gandum. Datang belalang. Belalang ni dia ramai punya banyak tak tahu nak apa. Pakat habis lingkup ladang gandum. Nampak tak? Dia apa minta lah kepada Tuhan. Tuhan hantar burung. Burung dia mari beribu ekor burung. Burung tu pula makan belalang. Lah ni dia berterima kasih kepada burung, bukan terima kasih kepada Allah. Tengok. Dia ada satu tabernacle degrees dia panggil. Kalau kita pergi tengah-tengah tempat dah, tabernacle degrees. Itulah depa, Depa ni mendewa-dewakan burung. Itu kita panggil Taghut. Dalam istilah tauhid kita panggil Taghut. Taghut ni apa-apa juga pendewaan yang lain daripada Allah. Nampak tak? Macam Zionis, macam orang-orang gypsy, orang-orang orang-orang kafirin ni, di mana mereka menyembah api. Sebab api itu banyak batu berikan banyak dalam pertolongan kehidupan, banyak guna api. Jadi dia sembah api, dia guna api. Tengok begitu. Ada yang berjaya dalam perjalanan dia pakai bintang, dia sembah bintang pula. Kita tak boleh. Maka tu di kitab fikah di sini diterangkan daripada apa kita baca tadi ini. Alam langit bumi ni yang hebat macam mana sekalipun baharu. Jangan dengar dalam betul qadim. Dia bukan qadim. Maka tu jangan sembah dia. Jangan dewakan dia, Jangan kita dekatkan dengan dia. Puasanya dia ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan musannif azan dulu kita sembahyang balik. Kita sambung. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasaru wa walah. Kita lihat iaitu bahawasanya mewajib umumnya bagi sekalian tempat takluknya iaitu mungkinat dengan nisbah bagi kudrat iradat. Kudrat iradat ni dia punya takluk mungkinat. Fokus dia hubung kait dengan mungkinat. Langit bumi alam ni mungkinat. Pasal apa boleh ada boleh tidak. Boleh bergerak boleh tidak. Itu kita panggil bersifat dengan kemungkinan. Itu makhluk. Maka kita panggil mungkinat. Di sini dia katakan bahawasanya wajib bagi sekalian tempat takluknya, takluk kudrat iradat lah. Kudrat iradat dia tidak takluk kepada yang wajib, tidak takluk kepada yang mustahil, dia hanya takluk kepada yang harus. Wajib mustahil itu Allah. Sifat wajib dan sifat mustahil. Kudrat dia tidak hubung dengan dua sifat, dengan dua bahagian ni. Apa-apa yang berkaitan dengan wajib bagi Allah tidak ada kaitan dengan sifat kudrat iradat. Begitu juga apa-apa yang ada kaitan dengan sifat iradat, tidak ada kaitan dengan sifat kudrat dengan sifat kudrat iradat. Iaitu tidak ada takluk dia, melainkan takluk dua-dua sifat itu adalah makhluk.
Bila kita makhluk ni, yang haruslah macam kita habaq pada awal tadi, ya, harus bagi Allah mencipta, mengadakan langit dan bumi dan mentadbirkan dan mengatur, menyusunkan. Itu adalah harus, bukan wajib bagi Allah. Ya, tetapi dalil yang telah menyebut akan dia oleh musannif dengan katanya kerana jikalau tanapi daripada sesuatu hingga akhir. Ya, kerana tidak adalah kudrat iradat melainkan makhluk jadi sendiri. Lah katanya kita sendiri yang buat, kita sendiri bagi hasil, kita sendiri menjadikan. Hanya sahaja keluar natijah bagi dakwah pertama jua kerana yang lazim atas tenapinya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Makna kata kalau jadi macam itu, makna kata tiap-tiap wujud yang baru tadi ini dengan sendirinya dia mentadbir sendiri, dia mengatur sendiri, dia menjadikan sendiri. Boleh kita jadi sendiri? Dah. Pada zahir nampak seolah-olah kita lah buat. Allah buat makhluk ni punya istimewa sehingga seolah-olah dia nampak lagu kita buat, lagu seolah-olah kita yang buat semua. Sebenarnya bukan kita. Allah yang kita sebut tadi. Asal kita faham sifat kudrat iradat tu, fokus dia, hubung kait dia dengan makhluk. Gerak geri kita, berjalan kita, tidur kita, makan minum kita, semuanya itu dihubungi dengan sifat kudrat iradat Allah. Kiranya ternabi, kiranya kita kata Allah, ni faham orang kapiak lah, faham ahli falsafah orang kapiak ni. Dia kata semua kita sendiri buat, tak kena mengenal Tuhan. Dalam akidah, firqah akidah, firqah Mu'tazilah. Dia kata kita buat semua, mana nak masuk Tuhan, Tuhan tak buat apa, Tuhan buat kita, dia lepas kita buat sendiri. Kita Tuhan buat lah, dia kata. Lepas tu kita buat sendiri. Kita sendirilah tok, kita sendiri bagi jadi, kita sendirilah menentukan. Ya, jodoh mati, ya, rezeki kita sendiri yang betul kan. Ini bahaya tu nah. Tu nah. Kalau ada macam tu, semua orang kaya lah. Kalau semua buat sendiri, kaya semua orang lah. Tak kaya pun lah. Dia kena faham tu. Jadi makanya kata tadi, tetapi dalil yang telah menyebut akan dia oleh musannif dengan kata kerana jika ternapi daripada sesuatu hingga akhir, kudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada, ayat tak ada, semua kita hanya keluar tanjah bagi dakwah yang pertama jua kerana lazim atau ternapi umumnya itu ketiadaan wujud. Seolah-olah Allah tak ada lah. Ya, setengah daripada segala yang baru, dan bermula demikian setengah itu, iaitu tiada takluk dengan dia oleh segala sifat ini. Dan adapun setengah daripada takluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya melainkan barang dikatakan pemula fardu itu bersamaan sekalian dengan takluk. Nampak tak? Ya, fardu ni makna kata ketentuan yang diberi oleh Allah, ya, kepada kita, maka tak dapat tidak semuanya itu adalah dengan semata-mata berada di dalam takluk Allah SWT. Maka takluk dengan setengah dengan tiada dengan setengah yang lainnya itu tarjih, hanya mengukuhkan saja dengan tiada dalil yang menguatkan. Maka lazim atas nabi umum itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini, maka hendaklah ia ta'amul. Ya, ta'amul ni kita kena tanggung daripada akibatnya. Maka tak dapat tidak, kata musannif, manusia berhajat kepada Allah. Kita nak balik kesimpulan dia lah, bahawa kita tak boleh lari. Pertama, berhajat kepada Tuhan, dan kita tak terkeluar daripada kerajaan Allah. Kita tidak terasing daripada takdir Allah, ya? Dan kita tidak ada pilihan dalam menguasai menentukan takdir Allah. Takdirlah yang menentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya kami jadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar. Nampak? Kerana kami ada kudrat, kami yang berkudrat, maka itu kami jadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar, bukan kamu. Ya, kita makdur yang kena takdir, maka tak dapat tidaklah, ya. Dan kata sekarang, jikalau ternapi sesuatu daripada hingga akhir, isyarat dengan demikian itu kepada dua kias bermula aturan kedua seperti inilah. Jikalau ternapi sesuatu daripada segala sifat ini, saya tidak dapat wujud sesuatu daripada segala yang baru. Kalau empat sifat ini tak ada kepada Allah, satu sifat tak ada, cukuplah, kudrat. Tak ada langit bumi ini, mana biada. Ya, alam langit bumi ini tidak akan wujud walaupun hanya ternapi satu sifat. Tetapi tidak dapat wujud suatu daripada segala yang baru itu batil. Yalah. Ya. Kerana jikalau tidak dapat wujud suatu daripada segala yang baru itu, misalnya tidak kehendak ia kepadanya oleh suatu, tapi ketiadaan kehendak suatu kepadanya itu batil. Betapa ia padahal kehendak ia kepadanya setiap barang yang lain. Maka itu kita kena faham di sini. Kalau ada wujud suatu itu dengan sendirinya, demikian itu batal. Bergerak tangan kita, berjalan kaki kita dengan sendirinya, batal. Ya. Di dunia kita tak rasa lah kata Tuhan buat. Kaki berjalan, tangan berpegang, maka tu datang pada sifat sama, aku memang suka kaki aku apa tu ni, tu dia lagi kesak. Orang ni tak kenal Tuhan. Mulut aku memang suka lah kalau cakap apa tu ni. Tangan aku memang suka lah pegang apa tu ni. Yang ni
Orang sombong tak kenal Tuhan cakap, ya. Besok Tuhan dia tunjuk dah. Hang sendiri tak boleh buat apa. Kaki hang nanti bercakap, jadi saksi. Tangan hang nanti bercakap. Nampak ya? Baru kita tanya, oh rupanya di dunia betul ya Allah buat semua lah. Aku tak faham ya. Nah, dia bila kata kita kan, Yasin, dalam Yasin ada, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu Allah akan seal mulut-mulut mereka. Mulut boleh bercakap, Tuhan seal, tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, maka bercakap kedua tangan mereka. Tu tangan bercakap, tangan dalam mulut bercakap. Hari ini mulut mewakili anggota terus bercakap. Tangan nak kata apa, mulut abang sakit. Tangan terantuk kan lah. Tangan tak kata sakit, mulut kata sakit. Mulut mendahirkan, dia adalah juru bahasa, mendahirkan bahasa tangan. Di akhirat besok, tangan tu sendiri dia cakap, mulut tak cakap. Baru kita tahu rupanya dunia dulu memang semuanya Allah yang bagi, bukan kita. Nampak tak? Maka tu jangan kita cakap dengan sombong. Aku punya suka lah, aku punya apa hang peduli. Mata aku nak tengok, apa hang peduli. Telinga aku nak dengar, apa hang peduli. Nampak tak? Nah, dia bercakap ke Tuhan tu, bukan bercakap ke orang. Nah, marilah kita kembali kepada tu. Ilmu ni penting bahwasanya tangan kaki tadi juga adalah berkendak kepada Allah. Ya, memang kita usul tadi ni. Dan ketahui ilmu bahwasanya kata tadi ini lazim ketiadaan dapat wujud sesuatu daripada segala yang baru ini kerana ternapi sesuatu daripada segala sifat itu bahasanya, ya. Jika ternapi hayat, nescaya ternapilah yang tinggal lagi itu. Tetapi segala sifat ternapi kepada hayat itu syarat padanya. Dan apabila ternapi segala yang tinggal daripada sifat nescaya lazim lemah, maka tidak dapat wujud sesuatu daripada segala yang baru itu. 4 sifat ni. Fokus je pada 4 sifat tadi, kudrat, iradan, ilmu, hayat, wahdaniyah. Tapi nak sampai kesimpulan wahdaniyah tu, 4 sifat tu kita kena faham dulu lah. Kudrat, iradan, ilmu, hayat. 4 tu tuan-tuan saya suka ulang balik menyebut, dia duduk dalam kalimah Allah. La ilaha illallah. Kesimpulan. Dia duduk di situ. Contoh dia kena ada tasnak dia kata tadi kan. Mustasnak qiyas tadi. Kita baca tadi. Ya. Di muka surat. Ni. Ya. Muka surat 3242. Dia tengok atas. Istasnak qiyas. Istasnak qiyas tu dia duduk dalam illa. La ilaha illa. Illa tu. Istasnak qiyas tu. Sebab tu tak dibaca. Kita tak diputih. Dulu kita duduk banyak orang baca kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, dia berhenti tu. Wal hayyul qayyum. Ya. Kan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia berhenti tentang ilah. Tak boleh. Ilah tu dia kena ada jawab, dia kena ada qiyas dia. Jawabnya 4 tu lah. Allah. Tidak ada yang menjadikan langit di bumi melainkan Allah. Nampak tak? Melainkan istisna tu. Illa tu, istisna tu. Istisna dia kata, kalam istisna. Dia kata ada musanna, dia kena musanna di belakang. Ya, maknanya melazimkan kepada tadi. Itu kita baca Quran, kita baca tabarakalladzi kan. Tadi yang baca lah, Ustaz tak baca, hampa bawa tadi. Ustaz buat lepas sebelum tidur. Oh, dia kata Pak Hayati kena baca 2 surah. Tabarakalladzi dengan alif lam mim. Nabi setiap malam baca 2 surah adik abang surah ni. Alif lam mim sajadah abang, Tabarakalladzi al-mulk adik. 2 surah Nabi akan baca sebelum tidur. Nabi tak baca, Nabi saja. Ya. Nabi baca bukan pasal nak azab kubur tak. Sebab dalam surah tu dia ada wasiat. Dia ada 6 wasiat dalam surah tu. Kita kena bawa antara wasiat tu baru terlepas pada azab kubur. Nampak tak? Ya. Dalam surah tu dia ada 6 wasiat. Lepas tu Nabi baca kan Imam Ghazali kata. Tu Imam Ghazali kata belum kita nak bila tidur kita kena wasiat. Sebaik-baik wasiat, wasiat Allah lah. Mana ada wasiat lain yang lebih baik daripada wasiat Allah? Allah wasiat dalam surah Al-Mulk. Sebelum kamu tidur, sebab tidur tu boleh bawa mati. Nampak? Dan dia jangan tidur, tak apa lampau baca Al-Misha boleh. Baca lah, mengatakan tak boleh pula. Nampak? Tapi siapa yang boleh buat sebelum tidur, lagi baik lah. Ya, sebelum tidur, ambil wudu. Baca dalam sembahyang. Hafal. Nabi kata aku suka surah ini ada dalam tiap hati dada umat aku tu dah. Nabi kata suruh hafal lah. Bukan suruh taruh dulu tu. Nabi suruh hafal. Bila kita hafal baru kita tahu makna, nak cari makna dia kan, ya. Dia jangan cuma nak abang di belakang tu kan. Ya. Kayak itu kan.
Qul ara'aytum in kan, kalau itu in ahlakani Allah, tu kita baca kan. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana. Sedap tau berhenti rahimana tu. Tapi berhenti satu tak kena. Dia tang tu ada istisna, dia ada musanna di belakang, kena jawab. Ayat tu tanya tu, kita kena jawab tau. Tanya orang kafir, tanya dekat Nabi. Ayat tu orang kafir tanya kat Nabi, dia bagi tahu yang tak betul kat Nabi tu. Nabi jawab balik. Tu dia punya ayat tu, ya. Apa nama? Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirin. Kena sebut orang kafir. Ambil balik. Fama yujirul kafirin min azabin alim. Baru dia jawab. Yang musnad tu, ara'aytana tu dia jawab. Dia kena tanya, dia tanya kena jawab. Itu ilmu qiraah. Itu baca dia ilmu qiraah, bukan baca saja nah. Kita kena tahu makna dia pasal apa. Ya. Itu dia nak. Tam hujung sekali. Ya kan? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghara fama ya'tikum bima'in ma'in. Itu ayat pula. Tuhan tanya ayat. Kalau Tuhan tak bagi ayat, dia bagi kering ayat, di mana kamu nak cari ayat? Siapa boleh bagi ayat kepada kamu? Kita jawablah. Allahu Rabbul Alamin. Jawab. Pengambil surah di hujung kata Allahu Rabbul Alamin. Ini ada dalam surah, hanya boleh jumpa dalam tafsir Jalalain. Tafsir lain tak ada. Kalau tak baca tafsir tu tak jumpa lah ni. Hadis tu ada dalam tafsir Jalalain. Kena sebut di hujung tu habis ya. Ma'in Allahu Rabbul Alamin. Jawab. Nampak ya? Siapa nak ambil hadis tadi kena bawa lah. Tuan bawa ingat lah. Duk kira nak lari pada kubur lah. Azab kubur lah. Tak cerita lain. Baca nak lari pada azab kubur. Bukan pasal Allah dia, bukan pasal Allah dia baca lah. Pasal nak lari pada azab kubur baca. Kena sedangkan surah tu turun bukan pasal azab kubur, turun pasal lain. Kena pergi jauh lah sikit mengaji tu. Kita kena Allah ni bawah sikit ya. Jadi makanya kata masa tak kita bawa peringat tu nak bagi elok apa bagi jadi betul ya. Berkenaan oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat diri segala lagi ya. Maka kita buat tadi yang terusnya tadi kata masa ni. Dan ketahui olehmu bahwasanya wajah lazim ketiadaan di bawah muka 244 di bawah. Ketahui olehmu barulah wajah lazim ketiadaan dapat wujud suatu daripada segala yang baru ini kerana ternapi suatu daripada segala sifat ni bahwasanya jikalau ternapi sifat ayat. Nampak sifat qudrat ilmu ayat. Ambil ayat dulu. Saya ternapilah tinggal lagi itu segala sifat lain tak ada. Hayat tak ada, sifat lain tak ada. Tuhan mati. Habis semua. Mati habis tak ada. Sebab tu kita kena tegak hayat dulu. Tuhan tu maha hidup. Kan? Dalam Quran Tuhan sebut kan, Allahu la ilaha illa wal hayy, hayyul qayyum. Dia mula dengan hayat dulu. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ismul a'zam. Nama-nama Allah yang teragung dua tu. Zikir la ilaha anta belakang. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca 1000. Setiap hari baca buat 1000 buat 1000. Dan saya ternapi dah tinggal lagi satu, tetapi sekalian sifat ternapi dengan bahawasanya hayat tu dia kata isyarat-syarat. Dan apabila ternapi sekalian tinggal daripada sifat saya lazim lemah. Kalau tak ada pula qudrat iradah ilmu hayat, qudrat iradah ilmu 3 tak ada lagi lemah. Hayat kalau tak ada automatik 3 sifat ni tak ada. Ternapi hayat 3 sifat ni, qudrat iradah ilmu tak ada. Kalau tak napi hayat, napi 3 sifat ni pun lemah juga. Hidup, Tuhan hidup tapi tak buat apa. Ini faham orang kafir. Nampak tak? Tuhan ada tapi kita buat, Tuhan tak buat apa lah. Nampak ya? Itu orang kafir. Pegangan orang kafirin. Ya, Tuhan ada tapi tak buat apa, kita buat semua. Nampak? Tuhan Allah ada, kita buat, Tuhan Allah tak buat. Nampak ya? Dia boleh marah Tuhan Allah, dia boleh pergi Tuhan Allah. Nampak ya? Sebab dia tak kena qudrat iradah ilmu. Kita ada 3. Faham qudrat iradah ilmu. Tuhan ada 3 sifat. Maka kita ada alam. Perkendak alam seluruhnya kepada Allah. Allah Maha Kaya, semua dia punya. Nampak tak? Ya. Jikalau ternapi qudrat atau umum, nescaya lazimlah lemah. Tiada mungkin. Ya, tak ada alam langit mungkin. Bahawa dapat mengadakan sesuatu daripada segala yang baru ini ada barang yang telah lalu sebutnya. Dan jikalau ternapi iradat, kendak,
Dan umumnya nasihat Nabi kudrat iradat. Bila tak ada kehendak, tak ada sifat, tak ada kudrat. Kudrat kerana berjalan dengan iradat, dia sontak. Kudrat iradat ni sontak. Dua sifat ni dia kena sontak. Bila Allah berkehendak baru dia buat. Dia tak kehendak, dia tak buat. Nampak tak? Sebab tu Nabi ada sebut kan, inna quluba bani adam min usbu'in min asabi'ir rahman. Nampak? Semuanya hati-hati anak Adam ada di antara jari-jari, antara dua jari pada jari-jari Allah. Dua jari. Kudrat iradat ni. Hadis tu memerlukan kudrat iradat dua jari. Inna quluba bani adam min usbu'in min asabi'ir rahman. Nabi kata, semuanya hati anak Adam tu berada di antara dua jari pada jari-jari Allah. Jari itu sifat. Makna jari-jari itu sifat. Dua tu kudrat iradat. Nampak tak? Nak? Tak itu. Itu artinya. Dia makna kata, bila ada kudrat, bila ada iradat, ada kudrat. Dia datang berganding. Sifat-sifat lain punya juga. Syukur kena sabar. Rajak kena harap. Nampak dah? Ya? Dia tak boleh syukur saja. Sabar tak ada, tak boleh. Dia tak boleh harap je. Takut tak ada, tak boleh. Takut, harap, takut. Nampak tak? Aku harap, aku takut. Nampak tak? Dua bahasa kita sebut kan? Aku harap kenduri ini anak turun ramai. Dia tak main habis. Nak kat nikah. Aku takut nak turun. Aku takut juru nikah pula tak main. Nampak? Banyak cerita kan? Sebab dia kena sekali. Syukur dengan harap, syukur dengan sabar. Dengan sekali. Syukur, dia kena, dia punya sayap dia rendah lagi. Sabar sayap dia tinggi. Dia kalau terbang, sayap kanan tu dia kena tinggi. Sayap kiri dia rendah. Nampak tak? Ya. Jadi sabar tu ada dia kena sayap kiri. Dia kena berat. Kena banyak sabar baru boleh syukur. Nampak tak? Bukan banyak syukur baru sabar. Nampak tak? Itu sifatnya. Faham antaranya bila kena macam tu kan? Ya. Boleh. Dan lagi yang kata musannif, dan jikalau Nabi ya, Nabi ilmu atau umumnya saya Nabi iradat, kerana bahasanya tiada tasawur, terpikir di akal kita, terbayang di jiwa kita, di fikiran kita pada akal wujud iradat dengan ketiadaan ilmu. Orang nak buat apa-apa dia kena ada ilmu. Nampak tak ya? Aku ingat hari ni orang dimasak di rumah lah. Aku ingat hari ni aku nak buat sup lah hari ni. Bila dia kata lagu tu dia kena ada ilmu nak buat sup kan. Hang boleh buat sup lah? Boleh betul tak? Aku tak kata lagu tu. Nampak tak? Jom kita bincang ni tulang apa lagi sikit. Dia buat apa? Aku ingat nak buat sup lah hari ni. Hang boleh masak lah? Kita tanya tu lah. Sebab tu dia kena ada ilmu dulu. Jadi apa benda kita nak buat, kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu dia buat apa lah. Tak ada. Sama ada ilmu kita, atau kita tumpang ilmu, atau kita sewa ilmu, atau kita pinjam ilmu. Itu cara dia lah. Sebab berhasil lah. Dekat tu lah kot. Boleh lah. Hari ni sabar lah. Macam-macam kita hari ni. Istilah-istilah yang kita jarang dengar. Tak apa lah, mudah-mudahan asal masuk tu lah dalam telinga tuan-tuan, dapat simpan tu lah. Satu ketika tuan-tuan dipaham. Hari ni tak faham tak apa lah. Yang kedua, bila dah masuk simpan, insya-Allah kita ada 5 akal. Macam mana tak faham? 5 akal tak dipaham juga susah lah. Okey. Bila kita dengar dia timpan belakang. Timpan belakang. Tak apa. Tak faham simpannya, tak faham. Dia tak keluar. Dia main satu ketika baru dia dibuka. Mana dia buka? Di sini. Dia main akal ni, di bawah dia boleh buka. Lagu dia tak main di sini tak dibuka. Selang ni dia kena main. Di pada belakang ni dia kena turun metang ni. Akal nurani dia panggil. Au sirri. Kalau tak main tadi dia tak faham. Duk simpan tu lah belakang bila-bila. Betul-betul boleh simpan. Dia tak ada hilang, tak boleh hilang punya. Rakaman ni tak hilang. Sebab lah. Ini istimewa sikit manusia ni pernah makhluk lain Dia punya tape recorder dia tak pernah rosak recording dia sudah saya simpan dengan tak ada had. Simpan banyak mana sekalipun sampai masa ketiga dia dan turun metang ni baru faham. Aku dah mengaji dengar benda ni dulu lama lah tapi aku tak faham lah baru faham tu je. Maknanya dia baru turun metang ni. InsyaAllah itulah kita faham insyaAllah tuan-tuan. Kita akan bawa balik kepada amalan kita lah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.